Yaya will register to her first journey as a degree student. So kita akan tengok drama Air Mata 2.0. Tak nangis. Ya ke? Dan kita ada Udin kan. Dia mau balik daripada asrama, balik kejap. Ada Iman. Iman, senyum sikit. Apa ni? Dia Umi. Saya nak abang Akif. Apa-apa? Abang Akif. Oh, Akif tu. Okey, dia habis. Habis senyum sikit Abi. Buat video pula. Ada Matrix semua. Oh, habis tak nak senyum je. Ibarat adik kami. Tak apa. So, itu saja. You nak senyum. Kenapa adik sebut abang Akif gitu ya? So, kita nak pergi hantar. Ada sikit barang-barang kat belakang. Sikit lah. Sebab nanti saya naik motor pergi terus. So, bawa hantar barang air. Lepas tu hantar Yaya beli barang. Dah. Zulkifli tu kan, dia kahwin budak suka menangis. Ya, budak perempuan. So, kita orang baru sampai dekat RNR. RNR mana ni? RNR mana ni ah? RNR Seremban anyway. Ini RNR Seremban. Oh, ya, kita dekat RNR Seremban. Berhenti makan dulu sebab Abi beli nasi lemak. Beli bungkus. Ya. Yeah, it's not a bad habit. Tudung dia. Tudung dia, tips dia, korang masukkan tudung korang dalam dryer. So it will be like this. The outcome. Sorry to them, the outcome. Yeah, the ugliness of the scarf is not important, you know. What's important is your face, your beautiful face. If your face is beautiful, it will work. Okay? If you are have face like him, so kita akan makan dulu. Biar apa ni? Udah. Abi. Ya. Sirap. Abi dulu. Oh, yang puding. Kilo je lah, sama. Dah dia man. Dah dia man. Dia orang Melayu. Min nak nasi ayam tak? Nasi ayam? Mak nampak bulu tangan. Mak cantik dia. Oh, cantik kalau tutup macam tu. Tak yang keseluruhannya cantik. Kalau seluruh cinta bagiku, kalau seluruh cinta. Tarik forward mana ni? Tarik forward ke? Kat mana Iman main ni telefon ni? Ada yang podcast. Orang cepat tu berapa ramai ah? Berapa ramai? Macam Aisyah lah, macam Aisyah. Guys, I was asking Yaya macam mana lagu Dirgahayu. Yaya pun macam Dirgahayu. Kau berilah sepenuhnya. Kau berikan sepenuhnya kini negaraku. Tiba-tiba dia negaraku. University Science Malaysia. So kita dah sampai dekat UPM sekarang. Banyak gila pokok di sini. Senang kalau kau nak pergi UPM. Kalau sesat kau tengok je, kalau macam kawasan kehijauan tu, itu UPM. Ya. I suka. Si ada pokok durian guys. Dia tak ada pokok durian. Oh my god. Tu dia belah depan. So kita sampai Korea ya. Kita kena drop off barang Yaya kat sini. Kita drop off barang Yaya. Lepas tu dia orang bawa naik bas pergi college Yaya. And Yaya
Baca. Ya. 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 Wow, semua bagi dan tidak akan hantar sampai ke depan blok. Dan juga kita persilakan juga ibu bapa yang kurang berkemampuan untuk berjalan jauh boleh juga naik ke atas bagi. Terima kasih. Anak-anak tu kena tidur. Naik kereta apa tu? Tak tahu kereta apa. Kereta tolak tu bawa barang. Dia bagi kipas ni sebab kita orang jalan kaki. So, kita dah sampai dekat blok Melur, bilik Yaya. Tak boleh tunjuk lah nombor berapa. Bilik Yaya. Reaction Yaya. Dia tak bagi aku masuk tu. Dia perlukan ketenangan. Ketenangan Abi. Ketenangan Abi tu. Assalamualaikum. Kuat betul. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam mana kau bilik ni bukan bilik yang tu tahu tu, man? Kenapa? Bilik yang satu tu. Kita apa? Pada tu yang mana ni? Kita. Ni macam bilik Universiti Abang kan? Okay, so ini pintu masuk. Almari. Besar gila almari UPM. Oh. Besar weh almari UPM. Patutlah adik cakap duduk UPM best. Almari besar. Bapak almari dia macam tu kan kursi 2 orang. Tak boleh sewa. Satu lagi ada. Ni RM5 tak ada payah. Boleh letak sejadah, kain batik, tuala. Belah mana ya? Sini. Ha? Sini. Belah sini. So dia ni tempat letak buku Yaya, buku-buku memasak dan rumah tangga di sini. Sini meja yang study untuk 4 flat lagi. Kali kedua kita pakai Iman. Okay, ni view dia. Wow. Kau tak ada nak pergi mana dia? Baik kau. boleh apa pula makanan ni kat tengah hari pula. Hah? So, sekarang pukul 12.35. Progres mengemas dalam 60%. So, pukul 12.30. Abi, Udin dan Umi ada dekat sini. Umi ada dekat sini, dia tengah beristirahat. Panas kat mana ya? Sana, ni tak ada air, dia tak ada air. Haa. Tak ada ni. Nak air macam mana? Tak ada lah air. Sini letak kasut dia, sini main tempat dia letak sejadah. Okay. Ni tahu. Dia nama dia mau. Alat makeup dia, tempat study dia. Kau lebih tu ya. Buka lampu sini. Yo. Lama gak nak itu hidup. Berhidup. Ya. Bilik mandi. Mesin basuh. Tanah ni mesin baru. Ni toilet. Wow. Ni tak ada dia. Ni tempat ini. Ni tempat ini. Sini. Oh, mengantuk gila. Sebab semalam I tidur pukul 4. So ngantuk. Tanah baru Ha? Tanah baru ya. Barang Yaya. Sana tunjuk barang Yaya. Ni ya. What? Ya lah Umi. Angguk seumur. Kalau tunjuk kamera kita ni angguk. Kamera dia angguk. Tak benda lain nak buat. So nak pergi makan pula.
Rupanya dia curi turang juga. Mami tak payah lah. Teruklah dia ni. Keriman. Apa ya? Sek gagak. Macam tak habis. Tak tahu. Gak. Kalau api tu kita tak benarkan lah yang periuk. Pergi kuliah naik bas ni ya? Betul. Universiti pokok. UiTM panggil uni purple. UC aku tak tahu panggil uni apa. Uni biru. UPM uni apa? Uni merah. Universiti pokok Malaysia. Dah lah, biarlah kat situ. I love you satu. Si Madi awkward lah. Turun tangga. Kau boleh syariah kat situ je naik atas ni. Tepi ni. Kalau kau stres bertani, menanam pokok, boleh duduk sini. Ikan. Tak apa dah barang. Sini man. Tadi, tunjuk kita ni. Hantar isteri belajar. Tu tengah berak tu yang kecil tu. Di mana tengah berak ke? Dah ke kita nak salam kasih di sini ke? Oh, nak salam kasih. Tak payah dah. Salam kasih. Abang dapatkan view padang yang cantik ni. Okey, cepat. Salam mana? Dekat sikit sini. Sikit. Okey. Tak nangis. Ya tak nangis ya. Ya tak nangis, tak mungkin dia akan nangis. Nak tu dia awak tu ya. Ngaji baca Yasin tu memang kena. Umi saya Yaya tak sebenarnya? Umi saya Yaya tak sebenarnya? Sikit lah. Sikit bodoh. Saya banyak lah. Saya banyak tak bagi duit. Bagi duit banyak tadi ayam. Banyak sekali. Ada yang spring tak sayang. Bodoh. Kau lah ha. Ini anak emasku. Nak segalanya anak Nina dia. Adik, salam adik. Ingat tu pesan Habis. Aurat jaga tu yang penting. Dengar tu Habis cakap aurat jaga. Dalam objek aurat ya. Ngaji mana? Ngaji doa. Macam mana ya ayah? Nangis pula awak. Jauh. Comel doa nangis. Salam dengan kakak je. Lagi kita video call Ya, apa-apa update yang abang. Siapa nak rakam salam dengan Udin pula? Ya. Kat benda tu ayah aku pesan lah sikit. Cakap pesan lah benda-benda. Pesan benda-benda. Ada doakan Yaya ke. Bapi pun tak ada perasaan. Apa nak cakap apa? Apa tak ada perasaan akhir abang? Abang ni banyak ni. Tuan rakam sikit. Cuma mulalah ayah ni. Apa kabur-kabur? Abang datang jenguk dah telefon je. Abang datang jenguk sekejap. Ya. Awak yang paling dekat abang. Awak tahu apa saya awak kan? 20 minit je ya. Alah, dekat je 20 minit. 20 minit je. Baik Jauh dekat ya. tempat abang. Ya nasib baik dekat. Kalau awak minta ke Sarawak ke Sabah macam mana pula? Siapa baik tak kena Sabah Sarawak kan? Masuk tu nanti Duduk belajar begitu saya. Berkawan dengan semua orang. Dali. Air ni buat mana air? Jangan fikir. Ada jual air tadi kan? Semua orang suka kau. Okey? Tak nak kawan. Budak Ya. budak yang ada Ramai orang suka kau ni risau. Udin doakan dia. Doakan dia. Semoga Yaya duduk sini, semua orang suka dia. Tak adalah. Kita hidup ni setiap orang akan benci. Nabi Muhammad pun orang benci dia kan? Betul. Betul. Mesti ada orang tak suka. Tapi tak apalah. Yang tak suka tu biar je lah. Tak layan. Tak layan dia. Biar je. Biasa tak. Jangan dia elok saya. Jangan dia elok. Yaya kan kuat. Ya, kuat ya. Dia kan kuat kan? Dia kuat kan? Kau dengan semua orang jangan bergaduh. Jangan Berdalu-dumbu. dan Kalau awak tak suka awak tu biar je, diam je. Jangan menangis depan kawan awak jangan tunjuk kita ni lemah. Nanti orang cari naas pula dengan kita. Dia gaduh pula. Kuat je kita. Orang cakap mampus kan kau macam tu. Tak layan biar je. Tak ada lah nak gelak buat lawak untuk Yaya gelak.
Kamu. Tu apa benda apa tu? Tangan. Cepatlah. Adik cepat. Kewai buat sekali video. Dia nak sekali video. Ni nak buat apa ni Mi sebenarnya? Adik cepat tangan. Ini apa ni Mi? Saja je lah. Cepat. Okay, sawit biasa. Okey. Okey dah. Okey dah. Nak kena ada tanya. Okey. 1, 2, 3. Okey. Kejap tunggu. Dah Ni start cantik video. gambar abang dengan Yaya berdua. Cantik Okay. tak sekarang ni? Gambar straight macam ni. Jom. Ada masalah kakak je. Kakak nak balik dah. Kain nak keluar dah. Jom. Siap kakak. Kakak nak balik dah. Kakak nak balik dah. Nasi. Ya. Bye. Balik dah. Bye. Jaga diri ya. Eh. 2 PM.